Sebab itu saya selalu pesan pada imam, engkau nak jadi imam silakan, tapi faham aspirasi makmum. Nak baca surah panjang-panjang boleh, tapi jangan baca komplit. Surah Yasin 83 ayat rakaat pertama, tumbang orang. Walaupun surah tu popular, lebih baik ambil surah yang rare, baca 3-4 ayat pun jadilah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Allahu akbar. Orang pun tak marah dan orang pun tak kritik. Kalau baca qul Allah, orang pantai. Alah imam takat qul Allah, anak aku reti jadi imam. Qul Allah 3-4 ayat pun orang pantai. Baca surah Ma'arij 4 ayat, siapa nak bantai? Orang tak tahu surah itu. Jadi nak ada politik juga jadi imam ni. Sebab makmum sekarang pening-pening ha. Makmum sekarang pening banyak. Dia komplain pandai. Ada satu cerita, saya tak tahu kalau viral nasib lah. Ada satu cerita, imam dia selalu baca surah pendek. Jadi makmum kan pandai komplain. Sejak pandai main Facebook kan kita pandai komplain orang, komen-komen. Jadi setiap benda kita nak komen dah terbiasa. Baca surat khabar pun nak komen. Ni surat khabar bukannya Facebook. Facebook je boleh komen, ni surat khabar tak boleh komen. Jadi imam punya sejak ni lah Akademi Pentas Siau kan pandai komen. Dulu mau nyanyi mana orang tengok. Sekarang lepas nyanyi kan ada awak punya suara pitching macam ni. Jadi sekarang imam pun tak terkecuali orang komen jugalah. Imam ni bacaan dia begini. Jadi lama kelamaan imam fed up. Kalau terlampau kita nak jaga sangat, semua orang tak larat juga. Baca ni kau orang kata panjang, baca ni kau orang kata pendek. Bila sebab salah lah. Dia dalam mana-mana masjid di Malaysia, tukang komplain dia memang ada, wajib ada. Satu orang, dua orang, biasa orang pencen, biasa gitulah orang dah nak pencen. Kerja dia komplain. Ni cerita di Kuantan. Di Kuantan di sini saya tak tahu. Di Kuantan memang banyak betul. Dia orang pencen, masa dia ada jawatan dia buat bodoh, dia dah pencen banyak komplain. Jadinya bila berlaku konflik, imam asyik kena komplain, dia pun tak tahan, dia pun orang, allowance dia 850 je. 850 dia kena isi 3 borang, nak isi dapatkan 850 tu buat penat dia je. Kalau mana yang pandai komplain, duduk yang depan jadi imam. Jadi ada satu imam dia fed up. Makmum lah yang kaki komplain mengutuk. Imam aku boleh teka lah, maghrib surah apa, subuh surah apa, syak surah apa, aku boleh teka lah. Sampai begitu dia boleh baca pattern untuk imam punya bacaan. Jadi orang macam ni sesuai, duduk jadi imam lah kalau kau dah pandai. Di imam pula, imam pun sama orang pencen juga. Pencen sama pencen, bila bergaduh letak jawatan lah. Orang pencen ni mudah je, tak nak sudah saya letak jawatan. Saya banyak kerja lain nak buat, cucu ada apa semua, dia kata tak jawatan, dah huara. Pengurusi nazim masjid pun dah pening. Akhirnya mesyuarat bincang, macam mana ni, imam dah tak ada, kita nak cari imam tak sempat ni, nak beritahu pejabat agama lagi. Akhirnya ginilah, mana yang haji kaki komplain tu kita suruh jadi imam nak lah. Dia banyak sangat cakap lah, kita hantar imam apa pun semua tak betul lah. Imam ni tak betul, ni idgham tak betul, ini dengung ni lah, mat tak cukup 4 lah. Suruh dia lah jadi imam. Akhirnya AJK sepakat mendesak Pak Haji kaki komplain ni supaya jadi imam. Dia bukan AJK, kerja dia komplain ni. Akhirnya agaknya hari tu orang semayang hajat agak. Dia okeylah saya jadi imam, boleh. Saya pun bukanlah bodoh sangat. Adalah 4 senawi, dia kata okey. Jadilah imam. Tapi jadi imam ni, kalau hafal Quran sekalipun, dalam hati ada sombong, tak boleh jadi imam. Imam ni bukan penting hafal tak hafal. Yang penting ikhlas, nak memimpin orang semayang je. Orang bukan nak nengong, kau mengilai duduk depan. Ya. Orang tak peduli. Kau baca Qul Allah pun sampai di hati, orang okey je. Orang okey je. Semayang maghrib Masjidil Haram, Qul Allah je. Amin. Qul huwallahu ahad. Hari orang angkat takbir. Kita ingatkan nak baca surah panjang, benda baru sampai kat pintu depan baru. Maghrib baca Qul Allah je. Rakaat kedua wal asri je. Kelang kabut orang ngejar, orang tak kisah. Jadi imam ni bila kali komplain, dia baca Sabbihisma rabbikal a'la panjang lah. Untuk orang awam Sabbihis ni kira panjang. Ni label-label ustaz je Sabbihis ni. Kalau jarang main, lupa punca tu.
Sabbihisma rabbikal a'la sampai ayat wa yatajan dia batuk. Wa yatajan rupa dia tak ingat wa yatajan apa? Wa yatajan nabuha. Minta soft belakang tolong sambung. Soft belakang ni, yang belakang dia ni. Ingat semua Al-Hafiz ke yang duduk belakang kita? Yang duduk belakang kita ni. Sila. Ahlan wa sahlan. Yang duduk di belakang kita ni semua veteran Pok Ye. Semua tu bukannya hafal semangat pun. Akhirnya semua buat pekak saja, lantak saja. Sedang imam tu sibuk wa yatajan 5-6 kali. Tiba-tiba ada satu makmum daripada belakang. Wa yatajan rukuk je lah imam. Imam berukuk. Baru dia tahu langit tinggi rendah. Akhirnya imam tu rukuk sajalah. Jadi tuan-tuan, oh ni nak tunjuk bahasa isyarat. Oh canggih betul ya. Rokok apa? Gini lah. Oh rokok. Ni rokok. Rokok lain. Kau jangan. Rokok ni. Betul ya? Ha? Ni kan dengar rokok. Baik.